sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke sesi persembahan kami. Hari ini kita akan berbincang tentang isu konflik sempadan darat Malaysia. Jadi, bila kita sebut sahaja sempadan, mungkin ramai yang akan fikir, yang akan terbayang papan besar yang bertulis selamat datang atau cop pasport di kaunter immigration. Namun hakikatnya, sempadan bukan sekadar tempat bergambar atau membeli coklat bebas cukai. Di sebalik garis yang kelihatan tenang itu, wujud cabaran keselamatan, ekonomi dan kedaulatan negara yang sangat serius. Jadi seperti yang dihuraikan oleh Rahim et al. Pada tahun 2023, keselamatan sempadan mempunyai kaitan langsung dengan kestabilan ekonomi dan keselamatan nasional sesebuah negara. Jadi hari ini kita akan melihat 4 isu utama, iaitu antaranya sempadan Malaysia antara sempadan Malaysia dan Thailand, pencerobohan di Perlis dan Bukit Kayu Hitam, penyeludupan beras siam di Kelantan dan akhir sekali peristiwa hitam Lahad Datu. Jadi saya bersama rakan saya Nilang dan Vincent akan mengupas isu ini dengan lebih mendalam. Jadi kita lihat pada sempadan Malaysia dengan Thailand terlebih dahulu. Selain faktor geografi seperti hutan tebal dan laluan sungai semula jadi yang menyukarkan pemantauan menyeluruh, faktor ekonomi juga menjadi pendorong kepada aktiviti rentas sempadan yang tidak sah. Kajian oleh Kasim et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahawa keberkesanan pengurusan sempadan bergantung kepada sistem kawalan bersepadu antara agensi serta penggunaan teknologi moden. Jika kawalan hanya bergantung kepada rondaan manual, risiko kebocoran sempadan akan terus berlaku. Jadi, dalam konteks ini, saya berpendapat bahawa Malaysia perlu memperluaskan penggunaan drone, kamera pengawasan pintar, sistem pangkalan data bersepadu bagi meningkatkan keberkesanan pemantauan. Sempadan yang panjang memerlukan pendekatan keselamatan berlapis, bukan sekadar hanya kehadiran fizikal anggota keselamatan sahaja. Kerjasama risikan dan perkongsian maklumat dengan pihak berkuasa Thailand sangat penting bagi membantara sindiket rentas sempadan yang beroperasi secara terancang. Dari sudut ekonomi pula, sempadan antara Malaysia dan Thailand merupakan nadi perdagangan rentas sempadan yang memberi manfaat kepada komuniti tempatan. Jadi, terdapat ribuan peniaga kecil dan sederhana bergantung kepada aliran keluar masuk barangan bagi menjana pendapatan mereka. Namun begitu, Rahim et al. Pada tahun 2023 pernah menegaskan bahawa jenayah rentas sempadan boleh menjejaskan hasil negara melalui ketirisan cukai dan duty import. Aktiviti penyeludupan bukan sahaja merugikan kerajaan, malah mewujudkan persaingan yang tidak adil kepada peniaga tempatan yang telah pun mematuhi undang-undang. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh melemahkan struktur ekonomi tempatan dan mengurangkan keyakinan pelabur. Oleh itu, saya melihat keperluan untuk menyeimbangkan antara memudahkan perdagangan sah dan memperketat penguatkuasaan terhadap aktiviti haram agar kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat tidak terjejas. Jadi kita beralih kepada pencerobohan di Perlis dan Bukit Kayu Hitam. Kawasan ini sering menjadi tumpuan kerana kedudukan sebagai pintu masuk utama darat antara Malaysia dan Thailand. Walaupun terdapat kawalan rasmi yang ketat di kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ataupun dikenali sebagai SCQS, laluan tidak rasmi atau laluan tikus masih wujud dan sukar dipantau sepenuhnya. Menurut Rahim et al. Pada tahun 2023, pencerobohan kecil yang berulang boleh memberi kesan negatif terhadap persepsi keselamatan dalam kalangan penduduk setempat.
Jadi keadaan ini bukan sahaja menimbulkan kebimbangan sosial, malah boleh meningkatkan risiko jenayah lain seperti penyeludupan dadah dan barangan terlarang. Pada hemat saya, pencerobohan ini mencerminkan cabaran sebenar dalam pengurusan sempadan darat yang memerlukan pemantauan berterusan dan strategi keselamatan yang lebih inovatif. Tambahan pula, Amir Fawaz pada tahun 2022 pernah menjelaskan bahawa aktiviti penyeludupan di kawasan sempadan memberi kesan langsung kepada keselamatan ekonomi negara. Apabila barangan diseludup tanpa cukai, kerajaan akan kehilangan hasil yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan negeri dan kebajikan rakyat. Dalam konteks Perlis yang merupakan negeri kecil dengan sumber yang terhad, ketirisan hasil boleh memberi impak lebih besar terhadap pembangunan tempatan. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang perlu diperkukuh melalui kerjasama antara pasukan gerakan AMN, Kastam Diraja Malaysia dan agensi keselamatan lain. Saya juga berpendapat bahawa penglibatan komuniti setempat sebagai rakan strategik amat penting kerana mereka lebih arif tentang pergerakan yang mencurigakan di kawasan sekitar. Baik, secara keseluruhannya, sempadan antara Malaysia dan Thailand serta isu pencerobohan di Perlis dan Bukit Kayu Hitam membuktikan bahawa keselamatan darat bukan isu terpencil tetapi berkait rapat dengan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurut Abdul Rahman et al. Pada tahun 2025 menekankan bahawa keselamatan bukan tradisional di sempadan memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan diplomasi, teknologi dan penguatkuasaan konsisten. Jadi pada pandangan saya, Malaysia perlu melihat sempadan sebagai aset strategik yang perlu dilindungi secara berterusan dan bukan hanya apabila berlaku insiden besar. Dengan pengurusan yang cekap dan kerjasama serantau yang kukuh, sempadan negara boleh terus menjadi pintu kemakmuran dan bukan titik kelemahan. Jadi itu sahaja daripada saya. Rakan saya Mila akan menerangkan tentang penyeludupan beras siam dan implikasi terhadap kesejahteraan negara Malaysia. Baiklah, mari kita lihat pula kepada isu sempadan darat Malaysia yang seterusnya. Kalau kita bercakap tentang sempadan Malaysia-Thailand, antara isu yang sering menjadi perhatian ialah penyeludupan beras siam di Kelantan. Aktiviti ini bukan perkara baru, malah telah berlaku sejak sekian lama kerana faktor geografi, jaringan sosial, rentas sempadan dan perbezaan harga pasaran antara dua negara. Kawasan seperti Rantau Panjang dan Pengkalan Kubu sering dikaitkan dengan laluan tidak rasmi yang memudahkan aktiviti penyeludupan. Beras siam menjadi pilihan kerana harganya lebih murah berbanding beras tempatan akibat perbezaan subsidi dan dasar harga kerajaan. Walaupun ada yang melihatnya sebagai isu kecil atau sekadar kegiatan ekonomi yang tidak formal, hakikatnya ia memberi kesan langsung kepada sistem kawalan sempadan dan kestabilan ekonomi negara. Kajian oleh Nur Azizan Idris 2015 mengatakan bahawa ekonomi rentas sempadan yang tidak dikawal boleh menghakis integriti sistem perdagangan rasmi dan melemahkan penguatkuasaan undang-undang. Selain daripada faktor harga, penyeludupan ini juga berkait dengan hubungan sosial masyarakat sempadan yang telah lama wujudnya. Penduduk di Kelantan dan selatan Thailand mempunyai pertalian budaya, bahasa dan kekeluargaan yang sangat rapat. Keadaan ini mewujudkan jaringan tidak formal yang memudahkan urusan perdagangan tanpa melalui saluran rasmi dijalankan. Namun, apabila kegiatan ini melibatkan kuantiti besar dan tidak melalui kawalan kastam, ia menjadi satu bentuk pelanggaran undang-undang perdagangan.
Menurut laporan oleh agensi penguatkuasa seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, rampasan beras seluduk sering dilakukan terutama ketika musim permintaan yang tinggi. Situasi ini menunjukkan bahawa penguatkuasaan sentiasa berhadapan dengan cabaran besar kerana laluan sungai dan jalan kecil yang banyak. Dalam konteks keselamatan pula, kelemahan kawalan terhadap penyeludupan boleh membuka ruang kepada jenayah lain yang lebih serius seperti penyeludupan dadah dan barangan yang terlarang. Baiklah, kita lihat dari sudut ekonomi pula. Dari sudut ekonomi, penyeludupan beras siam memberi kesan kepada pesawah tempatan dan sistem subsidi negara. Malaysia memperuntukkan subsidi bagi memastikan harga beras tempatan stabil dan mampu milik. Namun, apabila beras seluduk dijual dengan harga yang lebih rendah tanpa cukai dan kawalan kualiti, ia akan mewujudkan persaingan yang tidak adil kepada pengeluar tempatan. Kajian oleh Fatimah Kari 2010 menegaskan bahawa ketirisan dalam rantaian bekalan makanan boleh menjejaskan keselamatan makanan negara dalam jangka yang panjang. Selain itu, kerajaan kehilangan hasil cukai dan kawalan pasaran menjadi sukar untuk dilaksanakan. Keadaan ini akhirnya memberi tekanan kepada dasar keselamatan makanan yang dirancang secara sistematik. Jika isu ini berterusan, ia boleh menjejaskan keyakinan pelabur dan pemain industri pertanian tempatan terhadap kestabilan pasaran domestik. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh menafikan bahawa sebahagian masyarakat sempadan bergantung kepada aktiviti ini sebagai sumber pendapatan. Faktor kemiskinan dan peluang pekerjaan terhad mendorong sesetengah individu yang terlibat dalam penyeludupan berskala kecil. Menurut Rahim et al. 2023, pendekatan penguatkuasaan semata-mata tanpa menangani faktor sosioekonomi boleh menyebabkan isu ini berulang setiap tahun. Oleh itu, penyelesaian memerlukan pendekatan seimbang antara penguatkuasaan, pembangunan ekonomi setempat dan pendidikan kesedaran undang-undang. Program pembangunan komuniti serta peningkatan peluang ekonomi boleh membantu mengurangkan kebergantungan terhadap aktiviti yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahawa isu penyeludupan bukan sekadar masalah keselamatan, tetapi juga isu pembangunan wilayah. Baiklah, jika kita lihat dari perspektif keselamatan negara pula, kelemahan kawalan terhadap penyeludupan memberi gambaran bahawa sempadan boleh ditembusi dengan mudah. Ini berpotensi menjejaskan imej negara di mata antarabangsa. Menurut Abdul Rahman et al. 2025 mengatakan bahawa persepsi terhadap kelemahan kawalan sempadan boleh memberi implikasi terhadap kerjasama keselamatan serantau. Malaysia sebagai anggota ASEAN perlu memastikan sistem kawalan sempadannya kukuh bagi mengekalkan kredibiliti diplomatik. Tambahan pula, dalam era globalisasi ini, ancaman tidak lagi bersifat konvensional tetapi merangkumi jenayah rentas sempadan yang lebih kompleks. Oleh itu, isu penyeludupan beras ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia mungkin menjadi petunjuk kepada kelemahan struktur kawalan yang lebih besar. Baiklah, sebagai implikasi terhadap kesejahteraan negara, penyeludupan beras siam memberi kesan langsung
kepada kestabilan ekonomi, keselamatan makanan dan rasa selamat rakyat. Apabila ketirisan berlaku, kritis ini berlaku, kerajaan perlu menanggung kos tambahan untuk penguatkuasaan dan subsidi yang akhirnya memberi tekanan kepada perbelanjaan awam. Dalam jangka yang panjang, hal ini boleh mengurangkan peruntukan kepada sektor pendidikan, kesihatan dan pembangunan sosial. Kesejahteraan bukan sekadar keamanan fizikal, tetapi juga kestabilan ekonomi dan keyakinan rakyat terhadap sistem negara kita. Jika isu sempadan ini tidak ditangani dengan secara yang lebih menyeluruh, ia boleh mewujudkan ketidakseimbangan sosial dan persepsi bahawa undang-undang boleh dipermainkan. Oleh itu, pengukuhan kawalan, sempadan dan pembangunan ekonomi setempat adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan Malaysia terus terpelihara. Seterusnya kita boleh lihat isu yang lain oleh ahli Komnas HAM yang lain. Baik, apabila kita membincangkan konflik sempadan darat Malaysia, antara peristiwa paling penting dalam sejarah keselamatan negara ialah insiden Lahad Datu pada tahun 2013. Peristiwa ini berlaku apabila sekumpulan individu bersenjata yang mendakwa mempunyai tuntutan terhadap Sabah menceroboh kawasan Kampung Tandua, Lahad Datu. Insiden ini mencetuskan kritis keselamatan serius dan memerlukan operasi ketenteraan besar-besaran oleh Pasukan Keselamatan Malaysia. Menurut kajian oleh Umar Rahakrisma 2013, pencerobohan tersebut bukan sekadar isu immigration biasa, tetapi merupakan cabaran langsung terhadap kedaulatan Malaysia. Operasi yang dikenali sebagai Ops Daulat dilancarkan bagi mengekang ancaman dan memulihkan keselamatan kawasan tersebut. Peristiwa ini membuka mata banyak pihak bahawa ancaman terhadap sempadan bukan sahaja datang dalam bentuk penyeludupan atau jenayah kecil, tetapi juga berbentuk pencerobohan bersenjata yang terancang. Insiden ini turut menunjukkan kepentingan kawalan keselamatan di kawasan pantai timur Sabah yang mempunyai sejarah hubungan rentas sempadan dengan selatan Filipina. Faktor geografi yang luas serta laluan laut yang terbuka menjadikan kawasan tersebut terdedah kepada pencerobohan. Sebelum tahun 2013, isu keselamatan di kawasan tersebut juga sering dikaitkan dengan penculikan dan jenayah rentas sempadan. Namun, Lahad Datu membuktikan bahawa ancaman boleh meningkat ke tahap yang lebih serius dan melibatkan konflik bersenjata. Menurut laporan International Crisis Group 2013, kelemahan pemantauan dan faktor sejarah tuntutan wilayah menjadi antara latar belakang insiden tersebut. Oleh itu, peristiwa ini perlu dilihat dalam konteks geopolitik serantau dan bukan semata-mata isu domestik. Dari sudut keselamatan nasional, Lahad Datu menjadi titik perubahan dalam pendekatan Malaysia terhadap pertahanan sempadan. Selepas insiden tersebut, kerajaan menubuhkan kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah, iaitu ESKOM, bagi menyelaras operasi keselamatan di kawasan berisiko tinggi. Langkah ini menunjukkan bahawa negara perlu beralih daripada pendekatan reaktif kerana pendekatan pencegahan yang lebih strategik. Menurut Abdul Rahman et al. 2025, pengurusan keselamatan sempadan yang berkesan memerlukan integrasi antara tentera, polis dan agensi penguatkuasa lain. Penubuhan ESKOM juga mencerminkan kesedaran bahawa ancaman moden bersifat kompleks dan memerlukan keselamatan pelbagai agensi serta penggunaan teknologi pemantauan yang lebih canggih.
Selain itu, peristiwa Lahad Datu turut memberi kesan psikologi kepada rakyat Malaysia, khususnya penduduk Sabah. Rasa selamat yang sebelum ini dianggap stabil tiba-tiba tergugat. Media tempatan dan antarabangsa memberi liputan meluas sekaligus memberi tekanan diplomatik kepada Malaysia. Menurut Ramakrishna 2013, perspektif antara bangsa terhadap keselamatan sebuah negara boleh mempengaruhi keyakinan pelabur dan hubungan diplomatik. Oleh itu, insiden ini bukan sahaja melibatkan aspek ketenteraan, tetapi juga imej negara di peringkat global. Kerajaan perlu bertindak bagi memastikan kestabilan dapat dipulih dan keyakinan rakyat serta komuniti antara bangsa dikekalkan. Dalam konteks kedaulatan, Lahad Datu menegaskan bahawa sempadan bukan sekadar garis geografi tetapi simbol kuasa dan identiti negara. Pencerobohan bersenjata mencabar prinsip asas kedaulatan yang diiktiraf dalam Undang-Undang Antarabangsa. Menurut Chok tahun 2014, tindakan tegas sesebuah negara terhadap pencerobohan wilayah adalah penting bagi menunjukkan keupayaan mempertahankan integriti teritorialnya. Malaysia melalui Ops Daulat mempertahankan dan menunjukkan komitmen jelas untuk mempertahankan wilayahnya tanpa kompromi. Tindakan ini juga menghantar mesej kepada pihak luar bahawa Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang ancaman terhadap kedaulatannya. Baik, jika kita lihat implikasi ekonomi, insiden tersebut memberi kesan terhadap sektor pelancongan dan pelaburan di Sabah. Kawasan pantai timur Sabah yang terkenal dengan destinasi pelancongan antarabangsa mengalami penurunan kedatangan pelancong selepas insiden tersebut. Ketidakstabilan keselamatan boleh menjejaskan ekonomi tempatan yang bergantung kepada sektor pelancongan dan perikanan. Menurut International Crisis Group tahun 2013, konflik bersenjata walaupun bersifat sementara boleh memberi kesan ekonomi jangka panjang sekiranya persepsi risiko tidak ditangani dengan baik. Oleh itu, keselamatan dan ekonomi adalah dua elemen yang saling berkait rapat. Dari sudut kesejahteraan sosial, peristiwa ini mengingatkan rakyat tentang pentingnya perpaduan nasional. Ketika krisis berlaku, sokongan rakyat terhadap pasukan keselamatan akan meningkat dan semangat patriotisme dapat dilihat dengan jelas. Namun begitu, kesejahteraan sebenar memerlukan lebih daripada sekadar respon terhadap krisis. Dan perkara ini memerlukan sistem keselamatan yang mampan dan dasar pembangunan yang inklusif di kawasan sempadan. Abdul Rahman et al. Tahun 2025 menegaskan bahawa kesejahteraan negara berkait rapat dengan keupayaan kerajaan mengurus ancaman secara menyeluruh tanpa menjejaskan hak dan kehidupan masyarakat setempat. Dan akhir sekali, Lahad Datu menjadi pengajaran besar bahawa konflik sempadan boleh berlaku tanpa amaran dan memberi kesan menyeluruh terhadap keselamatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan ia membuktikan bahawa pengurusan sempadan perlu sentiasa diperkukuh melalui teknologi, kerjasama serantau dan pembangunan komuniti setempat. Ancaman mungkin berubah bentuk, tetapi prinsip mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat mesti kekal menjadi keutamaan. Sebagai rakyat, kita mungkin tidak berada di barisan hadapan, tetapi kesejahteraan dan kefahaman terhadap isu sempadan adalah sebahagian daripada tanggungjawab bersama untuk memastikan Malaysia terus aman dan berdaulat. Dan akhir kata, semoga perbincangan kami pada hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas
tentang isu konflik darat semasa sepadan dan tuntutan bertindih terhadap Malaysia. Sekian daripada kami, terima kasih.